potong ni. Nasi impit. Oi, campur ke? Cik dah beli campur. Oh, dah beli campur lah. Okey. Ini by Fina. Ini by Maida. Lemak nasi bakar. Ni aku tengok ni, acik punya. Baik acik. By Acik. Jap. Acik kena promote lebih. Okey? Okey. Ada slow. Ini pun acik, baik acik juga. Acik pun kena promote lebih. Hati ayam. Rendang. Tak, sambal. Ini sama. Ini by Cik lah. Acik lah. Kopiah. Buka dah. Ini by Naimah. Ada nasi bawa. Ini ais. Ini makan apa? Sambal kicap. Rojak. Rojak. Buah tak bagi. Banyak-banyak ni boleh dah. Betul. Ya apa? Banyak-banyak. Kita makan kiri tak nak buat dulu yang tak ada berjejas tu boleh lah makan. Dia ada makanan yang terjejas, ada makanan yang tak terjejas. Contoh kalimah. Dua je sebab nak tengok. Satu putih mana satu hitam. Bukan kena tarik ke? Ya, memang kena tarik. Tak. Ada yang nak makan? Mari masak. Betul. Ada donat. Aku cakap tadi. Tong kembang. Sambal sotong. Telur puyuh. Sekejap saya nak buat minyak. Dah. Hati. You makan tak? Ada ayam punya Dah. kaki, ada ayam punya leher, ada ayam punya apa? Dan Siapa yang masak? Alright, thank you. Nak lagi? Dah. Baru masak sahau. Oh, patutlah. Baru bakar begini. Siapa yang masak? Baru pergi beli tu. Antum dia Abang memang ada lah satu yang tekak itu. Dia angkat. Abang dia tu ada orang tu memang jadi hari. semua ayam tadi Apa daging. ayam ni? Masakan Rendang. itu kari. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Buat blogger tu. Dia tu ikutkan dia jaga badan. Abang dia makan ikut suka dia. Mana satu dia suka. Bukan jaga badan. Itu dia ikut kepala. Hmm.